kita ni adik kakak sentiasa terumpan je nak marah. Sentiasa terumpan. Marah ni umpan. Dipancing-pancing hati kita ni nak marah. Mana kita nak cari tempat yang tidak ditabur umpan kemarahan? Cuba cakap. Kalau namanya bermasyarakat, berkeluarga, itu ibarat ditabur umpan marah. Ngejut anak bangun sahur, nak marah. Ya, orang makan je, pinggan tak reti basuh, nak marah. Datang semayang kat masjid, nak marah, terlampau sangat nak menjaga saf. Sebab tu kita kena faham cerita marah ni adik kakak. Cerita marah ni, psikologi dia, marah ni berlaku 90 saat je. Siapa boleh jaga 90 saat yang pertama tu, insyaAllah dia melepasi zon marah. Sebab itu dalam psikologi, marah ni dilihat sebagai rush and flush. Tu kena ingat. Dia berlaku secara tergesa-gesa, tapi dia mudah lempiaskan. Mudah dibuang. Rush and flush. 90 saat yang pertama.